Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Oi Jom. Dalam dunia penuh spotlight dan gosip, ramai selebriti naik dengan cepat dan mencapai peak mereka. Tapi tak semua kekal dengan orang yang pernah ada masa mereka belum jadi siapa-siapa. Namun, ada segelintir yang membuktikan cinta sejati masih wujud. Jadi, Oi Jom nak bawakan 5 cinta sejati dunia selebriti. Walaupun populariti dan kerjaya mengubah segala-galanya. Kita mulakan dengan di tangga kelima dengan pasangan yang bukan daripada Hollywood, tapi kisah mereka boleh jadi filem romantik. Mark Zuckerberg jumpa Priscilla Chan masa belajar di University Harvard sebelum Facebook jadi empire berbilion dolar. Priscilla dah ada di sisi dia masa Mark cuma budak nerd dengan hoodies kelabu. Mereka kahwin tahun 2012 dan kini ada 2 anak perempuan. Apa yang menarik, Mark pernah kata, Priscilla taught me how to be better human before a better CEO. Cinta ni bukan glamour tapi real. Seterusnya di tangga keempat, kita ada kisah setia yang jarang diberi perhatian. LL Cool J dan isterinya Simone Smith. Mereka berkahwin sejak tahun 1995, tapi sebenarnya dah kenal sejak remaja. Simone bukan sekadar isteri, dia juga pejuang. Tahun 2004, dia disahkan menghidap kanser tulang dan LL Cool J setia di sisinya sepanjang rawatan. Mereka berjaya mengharungi semuanya dan sampai hari ini masih bersama lebih 25 tahun. Inilah definisi ride or die sebenarnya. Di tempat ketiga, kita ada Stephen Curry dan Asya Curry. Pasangan ini pula inspirasi moden. Stephen Curry jumpa Asya masa remaja sebelum dia jadi superstar NBA. Walaupun Curry sekarang antara atlet paling terkenal dunia, dia tetap kredit Asya sebagai anchor hidupnya. Asya bukan sekadar isteri, dia juga usahawan, penulis buku masakan dan rakan kongsi sebenar dalam hidup. Mereka dah berkahwin sejak 2011 dan ada 3 orang anak dan nampak makin bahagia. Bila tengok mereka, rasa macam cinta remaja yang jadi kenyataan. Kalau cakap pasal cinta yang bertahan lama, ini dia, Samuel L. Jackson dan Latanya Richardson. Dah bersama lebih 50 tahun. Mereka jumpa di universiti masa Samuel belum jadi pelakon terkenal. Latanya yang bantu dia keluar dari ketagihan dan kembali bangun jadi pelakon hebat yang kita kenal hari ini. Dalam satu temu bual, Samuel berkata, "Without her, there are no me." Kadang-kala cinta sejati bukan pasal kemewahan, tapi tentang siapa yang bantu kita bangun masa kita jatuh. Dan di tempat pertama dalam list Oi Jom untuk kali ini adalah Eminem dan Kim Scott. Kisah yang paling kompleks tapi paling manusiawi. Hubungan mereka bukan sempurna, penuh on-off, drama, bahkan perceraian. Tapi kalau dengar lagu-lagu Eminem seperti Mockingbird atau Kim, kita tahu satu perkara. Dia tak pernah berhenti sayang Kim. Walau berpisah, mereka tetap berkawan dan bersama membesarkan anak mereka, Hailey. Dalam dunia selebriti yang penuh fake love, kisah mereka tunjuk satu realiti. Kadang cinta sejati bukan tentang happy ending, tapi tentang never give up. Dalam dunia hiburan, cinta sejati jarang kekal. Tapi pasangan-pasangan ini membuktikan kalau cinta tu jujur. Ia boleh bertahan walau fame, masa dan ujian datang silih berganti. Antara semua ni, korang paling kagum dengan siapa? Komen kat bawah dan jangan lupa like, share, subscribe untuk lagi kisah inspirasi dunia selebriti. Hanya di Oi Jom. Assalamualaikum. Bye-bye.